Hola. Hai. Emi Merah. Salah you on fire. Sudah. Okey, hari ni aku bersama Mac ni dekat Langkawi lagi. So hari ni nak pergi buat apa ni? Dia ajak aku jogging-jogging dekat Taman Legenda pula. Sebab dia kata jogging kat Langkawi ni best lagi pada jogging kat KL. Tempat jogging tu luas and ni. Lepas tu kami tak ada orang dah belakang. Aku bawa kakak dia dengan ada seorang lagi. Kalau apa biasa tengok konten MD sebelum ni, hampa akan tahu siapa dia tu. Anak aku lah. Kok anak Mika. Mana dia Mika? Oh, dia pun baring. Malu juga macam orang belakang satu lagi. So kita tunggulah. Kita bagi masuk dalam konten. Tak, kita bagi masuk lah semua. So Kita bagi makcik dia masuk dalam konten. So kita tunggulah sampai kat sana. Let's go. So kami tak tahu lah konten ni nak jogging. Kau nak tolak budak ni saja. Sebenarnya hari ni konten kita bersia-sia bawa Mikael. sayang saya ni. Mikael. Sebab saya dah lama tak luangkan masa dengan dia. So Dah nak awak nak luar, awak tolak lah. Tolak. Saya nak. Oh, Han nak luar, Han nak ni. Mika. Ni kita kat apa? Best tak Mika? Best tak jogging ke Libang Mika? Ke Libang pula apa dah? Taman Legenda. Mika suka tempat ni kan. Dulu kita selalu main jogging kat sini kan Kita Mika kan. interview lah. Dia tak nak dengan pakcik Oppo. Baik. Kan lagipun dia baru bangun tidur lah. Dia tak aktif lagi. Macam aku Pagi lah. dia aktif tu dia akan lari. Tak ni lah, tak nampak orang berani dia nak lari. Cantik pun tempat jogging. Ni Luar biasa kan Langkawi. Abang tengok tempat jogging. Macam mana lah aku tak rindu Langkawi. Biasanya aku tak sayang Langkawi sebab tempat dia takkan sama macam tu kat KL. Takkan sama macam kat tempat lain sebab dia tak cantik macam ni. Sebenarnya Boleh tak ada. ada bodoh kat Kuala Poli. Boleh tak best. Sebenarnya jogging dah sini bermula. tempat Amy dating dulu. Betul tak? Kakak aku dating. Kakak aku suka dating. Aku tak dating kena umur. Ya. Makcik. Bila masuk? Dating siapa? Habis mana? Tu dia paksa aku lah nak tahu. Kakak aku dulu kan, dia bercinta lah dengan seorang lelaki ni kan. Lepas tu kan dia senang nak buat kerja tu kan. Dia bagi dia bagi aku adik boyfriend dia tu mengorak aku supaya senang dia nak date dengan lelaki tu. Lepas tu dia kalau mau aku suruh bawa aku, dia boleh lah biar aku pergi ni. Kalau tak suka lelaki tu antara aku terpaksa je. Wih, ada big show. Weh, Big Show. Big Show kamu tengok. Big Show. Tada. Pergi lah jalan Nina. Aku dekat. Dia bukan Nina lah, dia bibit. Nah, jalan lah. Kalau awak nak tahu Nina ni lah, aku prank dulu. Bukan, dia bukan Nina lah. Lepas tu siapa dia? Emni kak. Emni Elnina. Emni besar. Ni Emni tua, ni Emni muda. Oh, patutlah Emni suruh pakai bulu-bulu sebab takut mic. Tahu pun. Sini angin kuat. Bukan macam KL tu tak ada angin. Tak banyak. So, sini betul tak cakap aku. Dia macam tenang lah jogging dia sambil jalan tu dia setenang. Tak tenang mana kalau hangat-hangat. Tak panas mana pun. Hangat Ada banyak dosa tu. Biasa je kuasa. Ika. Dia jangan kacau dia. Dia tengah Wah, nikmati angin. So hari ni Taman Legenda ni bukan taman yang biasa. So saya akan bawa apa pergi jumpa tempat yang bersejarah ya. Legenda tempat apa? Nama pun Legenda. Legenda lah. Okay, so ni lalu dekat ni pula. Dekat apa ni lalu ni? Dekat hutan. Jabatan ni Langkawi. Kuala Poli. Gila best ni. Kalau aku duduk sini hari-hari aku jogging. Yo, betul. Si. Tak percaya. Muka apa aku tak percaya. Boleh tengok tu Maha Tower. Yang sini boleh nampak banyak tempat. Wah, ini macam Korea ni. Bonyo-nyo rasa. Belum lagi habis jumpa tempat Korea. Colok. Ni bukan ni apa tempat apa panggil ni cerita kau.
Goblin. Macam batu-batu ni goblin. Oh, goblin. Motor. So, ni tengok kat situ ada cruise on nak naik tengok sunset. Betul. Cruise ni dia tunjuk dekat Buholang. Betul lah kalau nak naik ni dia ni lah. Nanti lah kita naik. So kat situ dataran lang. Kan betul kan? Oh, aku macam orang Langkawi. Tu Langkawi. Tadi ni lah aku nak tunjukkan hang Buholang besar tau. Oh, ni. Hang kata nak buat konten naik pokok nyokan. Cepat naik. Cepat. Kau tengok pokok nyok hang. Cepat naik cepat. Konten hang lah. Kita. Boleh. Okay. Kita cut dulu konten apa kat sini kan. Kita buat next konten lah. Next konten apa? Aku dah lama tak benda ayat nyok. Jadi cepat lah. Apa pun. Jangan kacau aku lah. Cepat lah nak ayat nyok. Cepatlah naik. Cepatlah. Cepatlah ni. Cepatlah. Cepat peluk pokok nyok. Tak lepas pokok nyok yang besar. Cepatlah. Konten hang. Okay, aku naik. Okay. Kata nak kampung. Macam monyet bodoh. Kau boleh ikut kali. Banyak itu. Wajaknya budak ni. Ada lepas. Sini. Jadi kita gini. Aku nak tanya sesuatu dekat hang. Mana nak sesuatu? tanya surprise. Okay, ni. Dekat sini kan banyak hal. Tanah macam pucung lah. Cepatlah. Tanah. Geli. Ada lumut. Okay, so kita orang dah jalan. Ni dekat dalam dah sebenarnya. Cantik lah. Tu ada orang main. Wow. Semua lah nak. Sini. Nampak? Ada lorong. Ni juga apa jalan. Dia ada banyak jogging kat Taman Langkawi. Taman Legenda ni ada banyak lorong jalan. So, jom kita tengok. Ni lorong, tu lorong. Tu makcik. Wow, tapi dia layu lah ni nombor matahari. Tengok dia ada kunci, dia ada berat. Wih, kat sini ada pokok matahari. Ni kalau ada pokok tu mesti boleh terganggar. Tapi dia belah sana je. Nak tengok sama kita nak buat. Kita buat drama Korea nak. Okay. Let's go. Macam tai. Aku jadi perok dekat Langkawi ada pokok matahari. Cantik matahari tapi saya geli ada koci dia dekat-dekat macam ni. Tu ada koci. Ni tapi dia macam baby koci. Aku geli, aku macam nak katuk-katuk je sebenarnya. Tapi rumah aku dulu masih kat kampung. Ada ni pokok bunga matahari. Aku kecil-kecil ada gambar dengan pokok bunga matahari. Aku tak ada. Okay, so kami akan nak sim berlakon pula lepas ni. Ya. Ni. Tak dia buat. Are you okay? You like Korea? Anyong. Wait, mic untuk ke? Anyong. Ada je. Senyum kau. Hai. Hambat mulut je lah. Tak yalah. Apa dia? Sini dekat sini. Sini. Aku dah surprise untuk apa? Dia surprise. Cantik lah bunga matahari. Bunga matahari. Suara. Apa dia tu? Oh, ni lah yang dikatakan Taman Legenda. Ni lah tangan gergasi. Sebenarnya. Apa sejarah dia ni? Okey, kita test. Dia pun bertarung. Tengok tu tangan dia. Bertarung sampai? Dengan keris. Dengan keris. Sampai. Tengok tu ada berapa banyak tangan. Cerita kau ada berapa tangan? Berapa orang sebenarnya tangan tu? 3. 4. Salah, 3. Ni dah bukan tahu yang kuning tu 2 tangan dia pegang macam tu betul lah. Maksudnya 3 orang lah. Kenapa dia bertarung? Sebab dia orang berebut awet. Dia berebut ni Masuri. Oh. Ya ke sejarah bohong hang ni. Hang ingat aku tak ngaji sejarah kau gila. Okey, kalau tahu dia hang tak tahu kenapa. Taman Legenda ni tak tahu sebenarnya sejarah pasal Langkawi sebab hang tahu pun sebab pasal aku. Tak ada. Masuri tu aku tahu, semua aku tahu. Jom kita berlakon. Okey. So jom kita next scene. Let's go. 그렇게 이쁘냐? 예쁜 척 하지 마라. 나 빈속이다. 나 이쁜 척하면 재수없지. 근데 나도 진짜 곤란하다. 나는 예쁜 척하는 게 아니라 그냥 예쁘게 태어난 건데.
나 여자 칠 수 있다. 그거를 남들이 막 이쁜 척 하는 거라고. 그니까는 애라도 힘들어. 아, 스트레스 받아. Okey geng, so dah berapa minit dah ni? Baru berapa minit konten aku ni. Kamu tengoklah, dia nampak bunga matahari, dia nak ajak tangkap gambar lah, apalah, kemalas lah. Dia tunggu dia pula. So ni lah cantik juga taman dekat sini lah. So dia tenang-tenang. So untuk yang mana yang broken ke apa kan, boleh main Langkawi, jogging kat sini. Dia nampak tenang. So boleh main tengok kat sini Taman Legenda. Dia sangat cantik. So kita tunggulah Mira ni tangkap gambar dulu. Let's go. So saya suruh Mika pula tolak saya. Good job Mika. Mika cepatlah tolak. So sementara dia tangkap gambar. So dia. Wah. Sini. Annyeong. Nhớ cho. Nhớ cho. Đây. Bố chú chả? No. Tingkah lakumu Be, sama be. Relate be. Jangan be jadi gay. Mami nak jadi orang Kelantan boleh? Bukan, nyanyi lagu tu. Tak boleh nak tahan dah. Apa katanya ni? Dia aku lupa dah. Tak boleh nak tahan dah. Apa kata suka? Aku kata tu kan kita berlakon tak jadi, kita berlakon lagi. Okay. Ya, ready. Contoh. Oi, ni. Hang ni apa? Apa? Apa dek? Saya? Oi, ni. Ni. Hang ni kan. Apa aku cakap semua tak betul. Hang semua betul. Awak hang apa masalah hang lah ni? Aku bila aku cakap dengan sahabat. Sabar baby. Relax baby. Jangan jadi gay baby. Relax baby. Dik sabar dik. Aku tak tahu aku lupa lirik. Mika saya. So ni yang kata oi. Ni yang kata jalan tu, jalan cantik. Yo, tapi dia tak cantik. Sekarang ni dia buat macam bau. Kalau dia betul-betul macam Hajima. Siapa? Dia macam kau. Sabarlah baby. Tak boleh. Oh, anak kita lah. Sebelah anak aku Mika, sini. Mika. Cepat, come to mommy. Come to mommy. Jom. Let's go, kita tengok buaya putih. Be, kita ada baby besar, Be. Be, dia ingat dia kecil lagi, Be. Be, aku tak tahu nak patah lagi. Tak. Aku Mika, tengok ni, pakcik ni. Suruh dia turun. Get out. Kata get out. Mika nak tolong pula. Mika tolong aku dah ni. Kuat ni Mika. Ya, kau ingat je. Kona lah Mika. Mika, kona. Kena. Sini. Oh, dia tolong buang macam hang situ. Ya, buang.
Oi. Ha? Turun. 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 Turun lah apa? Okay. Sini. Oh, dia nak hantar dia balik. Dia jealous kalau ni. Oh betul dia jealous. Kita boleh orang kacau barang dia. Okay. Macam Mira. Dok. Macam M ni. Dia macam tu El Nino tu lah. El Nino. Dia gemak ke deku nak mampu ya. Kalau barang dia tak suka minta dah. Aku tak tahu beli lah. Okay, so Okay. kita pergi ke tempat lagi belajar. Sampai tempat teroka sejarah. Buaya putih tak jadi buaya putih, dah jadi buaya kuning. Buaya ni lah buaya Tak putih yang mandi orang-orang cakap lepas kat Tasik Dayang Bunting tu. Yes, yang saya pergi tengok, boleh tengok dekat konten M ni. Kalau nak tengok Dayang Bunting, tengok kat konten M ni Emira. Ni lah. Sebenarnya buaya putih ni besar weh. Saya tak tipu sebenarnya. Apa yang jadi dekat Taman Legenda ni sebenarnya betul. Kita baca sejarah dia. Jangan tinggal anak aku kat sekolah. Okay, so jangan cakap kat mic, nanti bising. Okay. Abang awak busuk kami kau. Marilah tengok sejarah. Mana dia? Ni. Oh, panjang malah baca. Inilah sejarah buaya putih yang orang lepas kat Tasik Dayang Bunting. Tak tahulah cerita satu betul ke tak. Sebab kita hidup dah zaman model. Dan ni tak tahu. So jom tu. Okay geng, so aku rasa tu je lah konten aku pada kali ni. Sebab cuaca pun nak hujan. Lepas tu ada lagi kami nak ligang konten di Langkawi. Lepas tu kalau kau nak tahu apa sejarah kat sini, semua sejarah dia jatuh daripada langit korang. Kau tengok tu seperti Macam hang. apa panggil pensel awak tu kan. Kenapa dia tu cucuk dekat situ? Boleh kasih sikit kameraman bibi saya? Tu bukan. Kenapa dia tu cucuk? Nak zoom sikit, tekan. Boleh tengok? Tak boleh zoom Oh tak boleh. Dia kenapa dia tu cucuk situ? Sebab dia jatuh daripada langit. Faham? Orang tu tengah tulis-tulis. Lepas tu bila dia terjatuh, Dia pandai kan. Lepas tu Langkawi ni tempat yang bersumpah banyak sangat. Sorry lah, apalah itulah. So adakah Alpha suka tempat ni? saya suka tapi saya tak suka sejarah M ni. Bohong. Ray, awak betul. Ray jogging dia satu. So aku rasa itu je lah konten aku pada kali ni. Saya nak balik mandi and saya nak siap pergi ke lain pula. Bye bye. Assalamualaikum. Bye bye. Bye-bye. Okay, bye. Wah.